Kita kalau hidup di zaman Nabi ikut siapa? Ikut Nabi ke ikut Abu Jahal? Berapa ramai orang sekarang buat nasyid-nasyid, andaikan aku hidup bersama Nabi, andaikan aku berada di sisimu ya Rasulullah, aku akan korbankan semuanya untuk menolong agamamu ya Allah. Tipu. Itu kita cakap sekarang. Kalau kita hidup di zaman Nabi, entah-entah kita berada di barisan Abu Jahal. Berat. Patutlah Nabi sayang pada Abu Bakar. Semua orang mendustakan aku, tapi Abu Bakar yang sedik, yang mempercayai, membenarkan risalah aku. Kita sekarang beriman dengan Nabi sebab orang dah ramai. Dah ramai buat. Nak hidupkan sunnah Nabi, orang dah ramai buat, senang. Bayangkan semua orang tak ada buat sunnah Nabi, kita seorangnya nak buat. Berani nak buat? Tak berani kita nak buat. Tak payahlah sunnah-sunnah cerita sunnah besar. Cerita sunnah merapat dalam majlis ilmu. Merapat dalam majlis ilmu ni sunnah jemaah. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah tengok 3 orang. Yang satu merapat ke majlis ilmu Nabi. Yang satu merapat ke dinding. Yang satu berpaling daripada majlis Nabi. Yang merapat ke majlis ilmu, Nabi kata apa? Nabi puji dia. Orang ini mengharapkan rahmat Allah, Allah pun bagi rahmat kepadanya. Adapun yang dekat dengan dinding, orang ini malu-malu nak dapat rahmat Allah, Allah pun malu-malu nak bagi rahmat kepadanya. Yang ketiga, orang ini berpaling daripada rahmat Allah, Allah pun berpaling daripadanya. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Cuma nak menghidupkan sunnah Nabi ini perlu taufik. Maknanya kalau ada jemaah yang hatinya lembut untuk duduk rapat dalam majlis ilmu, maknanya Allah dah bagi taufik pada dia. Kalau belum lagi, berdoalah pada Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita untuk diberikan taufik.